minta penjelasan ke radio. Bertanya ada Syariah. Di mana Allah di langit, di mana? Inilah sebab-sebab daripada timbulnya syubhat. Kalau orang tak sengaja timbul syubhat, kita tak ada apa-apa dah. Kita bawa kereta motor tu panas dah dah. Ada panas dah. Tu, tapi tak ada jam. Apa tu kena ingat orang panas jadi kosak orang tak jam. Tak. Bila demo kosak kita turun balik. Dia buat lolek-lolek depan kita selalu turun balik. Ya orang tak can ni tak saka kata buat gapo tanya jadi pelat sikit jatuh dah pagi. Dia dah kata sika. Tu nak pergi mana tu? Hai. Saya abang jangan terbulah kita salah. Abang telah jadi kewajipan di atas orang dalam menyampaikan apa-apa saja jangan mengeluarkan perkara sebahak. Kalau mengeluar juga mesti bertanggungjawab. Mesti bertanggungjawab. Kalau kita mengeluar lepas gitu orang keliru kan buat sabar je kita ni. Jatuh sebahak orang. Ni takut sekali. Baiklah. Hadis ya hadis. Quran tetap Quran. Taraktu fikum amrain. Telah aku tinggal pada kamu dua perkara. Walhal dia tak mati lagi Nabi SAW dia ucap dah. Mana ada beberapa lah riwayat lapar macam-macam aku manusia seperti kamu. Orang bila tahap terakhir dia berkecak dengan pelat-pelat itu dah. Kalau kita dengan tua kecak pelat kuasa pelat dah tu ni ngano kecak lagu ni nak meninggal seko kita nak cucu. Ngano ya aku pesan lagu ni. Kita rasa pelat. Orang ngaji molek lah. Ayah ni tua dah. Kita ni kano sebelah tu aku je. Tak itu kan? Ayat lagu tu. Aku manusia seperti kamu, ada masanya. Tetapi seolah-olah kata walaupun begitu aku bahasa dia, aku meninggal aku apa tu aku manusia. Seperti biasa mati semua mati. Tapi kalau aku mati pun bukan aku mati begitu saja. Supaya tua kata kalau ayah mati pun tak apalah hak kebun tu ayah tinggal situ, duit duk simpan situ. Ada yang besar yagi tu gak bukan yagi saja dia ada peninggalan. Panggil pusaka. Warasah. Patut ada warasah, ada yang menerima pusaka. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat tu dia jamin. Kamu tak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya dua peninggalan yang aku tinggal. Peninggalan tu panggil pusaka. Sebab pusaka jumlah daripada irs. Apa makna dia Arab? Aima tarakahul mayit. Barang yang telah tinggalkannya oleh si mati. Barang yang telah tinggal itulah kita panggil barang yang ditinggalnya. Lepas itu yang sama ni terbuat yang dibubuh nun Melaka tinggalan. Tinggalan, peninggalan tu pusaka. Maka pusaka ni ada bahasa Zuhir ni. Pusaka harta ni. Tu bagi turut bagaimana hak syarak bagi dah sekian dapat. Ada lagi pusaka ilmu, peninggalan ilmu. Tengok ayah kita mati kada dia ada peninggalan ilmu. Hak ilmu dia bukan duduk di semua anak cucu. Tak serupa pesakal harta ni walau gila anak le perut pun kena ada bagi dia. Walau anak deraka pun kena boleh. Anak deraka, payah besar kalau aku mati jangan nak bagi ke anakku seorang tu anak deraka. Pesal gila apa mati pum boleh dia. Tidak. Tu pesaka tu. Ada pun pesaka selagi peninggalan ketua ilmu. Ilmu gaib, ilmu apa-apa pun dia mati pak. Kadang-kadang orang ni dia ingin dia nak baik tak boleh. Dia mati ada keris pelat so. Ada keris pelat so. Pakai ingin nak cucu pergi nak ambil, tak boleh dengan aku kerana panah. Hanya nak tak boleh berat dengan aku. Ni ambil sini-sini tak apa. Ini nak dengar je tu. Tu dia.
Tu panggil banding ni. Tak ada ilmu amalan dia, keburukan dia boleh tolong orang masa dia ada gini ni. Bila dia mati nak hidup dengan siapa? Kalau dia anak tak ada, dia pilih dia cucu. Dia panggil pusaka ilmu laduni, dia panggil bahasa tu. Nah, hak tu bukan semua orang boleh. Nak ya tak say. Dah dia nak duduk tak say pun ha. Dia nak sini. Ku tak say. Salah itu. Nah, menggoda tak ada nak apa lah lagi tak terima. Nah, itulah. Baik, itu nak banding faham pusaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, aku mati aku tinggal pada kamu dua perkara, mu tak akan sesat sampai bila pun. Murahnya Alkitab was sunnah. Kitab murahnya Quran, as-sunnah murahnya hadis. Maka hadis tu melengkapi perkataan, perbuatan dan ikrar takrir aku dia. Itu mengaji ilmu hadis. Lepas tu hadis ada ucapan. Ucapan ni lah didapati hak tanya saat ni. Jadi semua tu kita kena bina atas akidah. Jadi betul lah dia tanya ni hadis tu duduk sini. Lah. Tapi hak ni saya ikut dengan apa? Turun. Datang. Hak tu di mana? Gitu saja. Jadi orang kata hadis jariah. Apa hang jariah? Dia ada seorang hamba perempuan. Tuk mulu dia nak marah kerana adalah buat jadi kehilangan menatas je duk bela dah harap ke hamba tu mati. Marah tuk mulu dia. Marah pukul. Tak jangan buat gitu. Dia pun mikir betul lah dia ada lekat kifarat. Dia ada hak kena perap ada. Bila perap dia kena bayar lah. Perap dah. Kifarat dia ada lekat satu kifarat, dia kena bayar. Bila kena bayar kifarat, apa bayaran bayar? Kalau orang punya mereka saya, merdeka saya. Kebetulan dia ada saya. Boleh tak dia nak merdeka saya dia ni untuk jadi kifarat? Dalam kait, dalam ayat, setengah tempat ya kait, nak boleh ambil saya buat kifarat merdeka saya, kena saya yang beriman. Fatahriru raqabatin mu'minatin min qabli ayyatamassa. Nanti bila duk kecek kifarat, orang berlaku zihar asal ayat tu diturunkan. Suami kata pada isteri sebab-sebabnya dia nak marah, dia kata anti alayya ka zahri ummi. Engkau atasku haram seperti belakang ibuku. Bagaimana belakang ibuku haram atasku ke neraka, juga kamu seperti belakang ibuku pada pihak haram aku mengenerai kamu. Jadi di zaman jahiliyah dulu bila dia kata begitu, menepati cerah. Zaman jahiliyah. Tapi zaman jahiliyah juga Allah cerah berapa puluh kali pun dia boleh rojak. Bol nak lepas dah ya rojak. Supaya isteri tak berlaki lain. Jadi kadang-kadang rojak saja tak bakar pun. Tak kena sikit dia cerah, dia hajar lagu tu. Bawa kawan nak lepas dah, dia rojak. Tu. Jadi nyanyalah perempuan tu. Tu Allah Ta'ala menurut ayat membela perempuan. Jangan begitu. Kalau nak cerah sekat 2 kali. Kali 3 tak boleh kelip baik. Serius je lah. Kemudian nak tehlah supaya nak sah kata boleh buat kifarat ni. Kerana nak sahaya dia panggil raqabah lah kena panggil leher. Kenapa? Orang jadi sahaya tak kala tubuh jadi milik tok mulu, bandingnya seperti binatang. Kambing jadi ikat leher, unta ikat leher nak pergi mana? Tak nak pergi dak musim kita. Sahaya apa tu? Bila dilepas ke sahaya ibarat sepelepas tali. Wa tahriru raqabati. Kamu menghurai ke leher, lepas tali leher ke. Yani mendekakan sahaya. Saya tu bukan sebarang saya, mukminati. Saya yang beriman. Lalu itulah si tu mulu bawa seorang jariah tadi tu pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sah dengan ni nak buat kifarat dengan ni lah. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dia. Teh nak tahu mukminah ke tak mukminah. Gitu. Tapi riwayat lainnya atashhadina tu. Ni panggil riwayat, dia bahas riwayat banyak pula tu. Dia kena bahas dia kena banyak cara. Tapi dia mau duk bawah tu je sedap tu. Makan lalu dia. Tak itu kan? Orang lain tak ada.
Tu. Mahal tak mahal kau kira aku tak lalu, aku lalu ni. Jadi bermolek dengan kanak aku. Di mana? Tu kan? Tu dia kata tu apa tak boleh tanya Tuhan di mana, tengok hadis sendiri Nabi di mana. Kita pun dia hadis. Tu kan kita tak kerti ni ngalak tapi tak terima. Lalu atas tanya tu riwayat tu. Aina Allah tidak balah riwayat tu banyak lagi lebih sahih pada tu. Kaedah dia kalau bila jadi belawai dia kena bahas dulu mata hadis, bahas riwayat dulu. Mana sahih, hak ni lebih sahih, ditinggalkan ini, hak ni lebih sahih. Ada apa ambil hak ni main tafsir ke murah. Tu kaedah orang mengaji kalau nak main cara sungguh. Tapi kalau tak nak menyibar gitu ada tu. Ambil data ternyata kepada jaga dulu nak main hadis main apa ni nah. Katakanlah ditanya di mana? Kan? Aina Allah? Di mana Allah? Lepas tu fis sama. Fis sama. Kalau jumlah pada langit. Lepas tu kita buat apa? Di langit. Lepas kita retilah bodoh-bodoh kita. Di langit. Maknanya Tuhan di langit ke di arah tu? Di langit. Arah mana pula? Anu atas arah. Ini di langit. Bahkan kau fi di dalam. Zaidun fidda, Zaid di dalam rumah. Ni masuk dalam masjid ni, dalam, ni luar, ni dalam. Di dalam langit. Dia nama Zuhir belakang juga Zuhir sekerat-sekerat itu. Fis sama di langit. Kalau kata di dalam langit, pas langit dengan arah Allah mana? Lain. Pas langit mana? Di langit. Langit pertama perut ada ayat, boleh jadi duduk belakang. Rumah banyak. Kata gilah, dah nak main Zuhir ni. Tak berlawan dengan alal amsi ni pula. Istawa alal anu dia merubah duduk atas arah. Ni di langit. Tak berlawan pada. Berlawan. Tapi kerana dia nak takwil. Pi mana Allah atas langit. Atas langit bukan atas arah. Dak atas apa kat arah gila. Ni bawa gila kita dak nak betul. Tu kan? Dia tanya sama, saya tanya siapa aku? Anta Rasulullah. Bermakna kata jadi mukminah. Patut ulama mai hurai tah riwayat tu punya hurailah. Udah kan? Kerana di zaman orang jahiliyah dan di zaman musyrikin, mereka itu menyembah Tuhan di langit ke Tuhan di bumi. Tuhan di bumi. Tuhan di bumi. Bila kata di langit, mana kata bukan musyrikin ni? Agama langit, agama bumi. Bila kata di langit, bermakna bukan musyrikin. Kerana musyrikin jahiliyah ada sembah patung di bumi. Bila kata di langit, arti bukanlah musyrikin ni. Siapa aku? Nabi syarat pada diri dia. Siapa aku? Anta Rasulullah. Mana kena pada anta Rasulullah, ya lazim ke habis ingat orang awal kecek kau ana pun tak apalah. Kalau tak apa, bolehlah merdeka dia lah. Boleh dah. Mukminah dah dia ni. Demonya cekok tak kelar. Geng hok tu wak lari hok tu kok. Lepas tu riwayat lain tak boleh dah. Gunah ni apa boleh kecek lagi ni. Tak boleh. Sampai dia kena klik sini. Tak nak tanya. Pegangnya ni macam mana? Tuhan ada ya titik persamaan. Tuhan ada sedia tidak ada permulaan, titik persamaan. Tuhan bersalahan bagi setiap baru, ya titik persamaan. Apa makna bersalahan? Tidak serupa Allah bagi setiap baru, ya titik persamaan. Lepas pada bila kata tak serupa, kita lazim daripada tak serupa itulah tak bertempat, tak berjihad, tak berjiring, tak berjisim, tak bertempat, tak berjihad, tak berat. Ni macam mana? Kami bertempat tu titik perselisihan. Habis nak tanya dulu dia berkata Tuhan bertempat ke tidak? Betul tak serupa sama. Lazim daripada tak serupa itu tak berjihad, tak bertempat, tak. Tiba-tiba Tuhan bertempat tu titik perselisihan.
Nah, kalau kata Tuhan tak bertepat, tak biak, sama tak ada kena bercara. Tu sikit je. Tuhan bertepat ke tak? Berjihad ke tak? Tak. Bergerak dia? Tak. Marah nak cara. Tapi hari tadi Tuhan bertepat. Ingat tak? Tak makgo, tak terima pada akal yang ada tak bertepat. Ingat tak? Tu kelimah tu besar tu qadiyah sughra, qadiyah kubra kalau mengaji mantik. Tu tempat ilaksa tu. Tak makgo, lagi tak terima akal. Yang ada itu tak bertepat. Tu besar tu. Bahawa nak temu hadis jariah malah lu. Sebab qadiyah kubra dia tu. Setiap ia ada mesti bertepat. Siapa tak makgo, tak terima akal, ia ada tak bertepat. Gak Allah tak ia ada. Ia ada, setiap ia ada mesti bertepat. Arti pergi Tuhan bertepat. Cuma tepat tu tak serupa. Tu kan. Ada padanya tangan kaki tapi tangan tetap serupa. Hanya isbat itu dulu. Baru tak serupa di belakang. Tu beza. Kita tahu dulu titik di mana. Ayat tu lah, hadis tu lah. Mu'tazilah pun ayat tu juga. Mana kita ayat mana kalau orang mukmin. Tapi cermaknya ahli sunnah wal jamaah ni tidak mudah mengkufurkan seseorang. Sebabnya ada ihtimal. Yang ada ihtimal. Gitu. Sebab tak ada orang pegang apa dia Tuhan ni bertepat seperti tepat kita lazim oleh baru. Tak ada. Macam tadi. Tuhan tu bertepat, tapi tepat ia layak dengan dia. Kita ni tak bertepat. Ambil mana tak tepat? Mari daripada tak serupa. Sebab tak serupa tu lazim daripada tak bertepat. Kerana bertepat ni sifat bagi baru. Bila tak serupa bagi baru, tak bertepat lah. Kerana bertepat ni lazim bagi baru. Tu itu. Walaupun pergi kata Tuhan bertepat, tepat ia layak dengan dia. Bukan tepat seperti tepat kita. Kata tu. Yang lain situ tu. Tu dia. Masya Allah. Cukuplah kita kira kita yang kedua. Ya sebenarnya tak ada nak sebut dah tu. Tak, kalau tak ada timbul apa-apa. Tak. Sepertilah ibarat ulama, sebab tu ulama khalaf tu dia guna takwil tafsili kerana tak kala penyakit banyak perlu pada ubat. Tu. Bila tak ada penyakit tak ada nak ke ubat. Tapi orang dulu kan ubat tak ada nak banyak dah. Kalau ni penyakit banyak dah. Penyakit banyak. Hospital nak tambah apa lapis dah. Dulu tak ada alamai kapur dah. Di Ampun tak ada hospital. Lah ni tiap-tiap pun ada hospital. Kampung ada alamai. Tu. Hospital kena tambah ke main tu. Tu nanya penyakit banyak. Begitulah. Dalam akidah pun seperti itulah.